أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Kita dapat bersama-sama menunaikan salat Jumaat secara berjemaah. Kita dapat sama-sama mendengar khutbah Jumaat yang sangat berguna kepada kita sebagai peringatan kepada kita semua, dan kita juga dapat bersama-sama untuk berada sekali lagi di dalam majlis ilmu. Maka banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kita banyakkan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Ditambah lagi, kita berada pada 10 akhir Ramadan. Alhamdulillah. Peja celek. Hari ini adalah hari yang ke-20. Tak lama lagi kak nak buka puasa dah. Lepas tu masuk pula 21 Ramadan, dan Alhamdulillah kita jadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang puas hati apabila kita buat, agar kita tidak rugi di dunia dan juga kita tidak rugi di akhirat kelak. Kalau kita ingat balik semasa kita berada pada bulan Rejab dulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala sempatkan kita, sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada dalam bulan Ramadan. Ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat dulu, salafus salih terdahulu, mereka berdoa untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan. Mereka sudah berdoa kepada Allah. Bayarlah 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 6 bulan juga selepas berakhirnya Ramadan, mereka masih lagi berdoa agar Allah Ta'ala menerima amalan-amalan mereka. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Begitulah betapa rindunya, betapa gembiranya, betapa sedihnya di kalangan salafus soleh apabila mereka terpaksa meninggalkan Ramadan, dan apabila mereka berada pada 10 akhir Ramadan,
maka mereka buat segala apa sahaja amalan-amalan soleh agar amalan-amalan mereka itu Allah Ta'ala terima. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah atau kama qala. Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila mereka berada pada 10 akhir Ramadan, apa yang mereka buat? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syadda mi'zarah. Syadda mi'zarah ni maksudnya mengetatkan pakaian. Dalam bahasa kita kat cawak kotel lah. Mengetatkan pakaian ni maknanya bersungguh-sungguh. Cawak kotel. Apabila masuk 10 akhir Ramadan, maka Nabi ni cawak kotel, bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebajikan. Wa ahya laylah, dan Nabi menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlah, dan Nabi keju, Nabi gerak ahli keluarga dia, anak-anak dia, isteri dia untuk sama-sama menghidupkan malam. Kerana 10 malam terakhir ini adanya kemenangan, adanya kelebihan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang berpuasa, iaitu Lailatul Qadr. Berdasarkan kepada hadis ini, kita faham bahawasanya apabila Nabi ni berada pada 10 malam terakhir, maka Nabi gerak anak bini dia, Nabi gerak ahli-ahli keluarga dia supaya sama-sama bangkit, supaya sama-sama bangun untuk menghidupkan malam. Nabi bukan semata-mata memberi nafkah zahir dan juga batin, tetapi Nabi juga menitik beratkan tentang ibadat. Tentang ibadat untuk anak isteri dia, supaya mereka bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menunaikan amalan-amalan soleh, khususnya qiyamul lail. Maknanya Nabi ni bukan semata-mata cara terhadap keperluan dunia. Bukan semata-mata kalau kita agak duduk cari baju raya, duduk cari makan wak buka puasa, bukan setakat tu saja. Tetapi Nabi menitik beratkan juga ibadat yang mesti dilakukan oleh anak-anak dia dan juga isteri dia. Jangan kita terlepas pandai. Kita duduk cara kau nak cari baju raya, duduk cara kau nak tepuh kuih raya, nak cari makanan untuk buka puasa, sampai kita ralik tak cara kepada ibadat anak bini kita, ibadat keluarga kita, akhir sekali merugikan keluarga, merugikan diri kita sendiri. Sedangkan tanggungjawab kita ni besar. Kena pastikan keluarga kita, anak-anak kita ni terhindar daripada azab api neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, mu kena jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluarga kamu daripada naron, azab api neraka Jahannam. Maka sedang molek 10 akhir Ramadan ini, lepas tu pula masjid pula buat qiyamul lail dan juga sebagainya. Maka inilah masa untuk kita gerak anak-anak kita, kita ajak isteri kita untuk bangun qiyamul lail. Sama-sama bangun, sama-sama ingat balik tanggungjawab masing-masing untuk mewujudkan keluarga mawaddah.
Kita taksir suami jah soleh. Kita taksir isteri jah solehah. Kita nak keluarga mawaddah. Bila adanya keluarga mawaddah, maka masyarakat kita akan selamat. Masyarakat kita akan jadi comel kerana masing-masing menjaga keluarga masing-masing daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Maka 10 akhir Ramadan ini peluang yang terbentang luas di hadapan kita untuk kita pastikan keluarga kita menjalankan tanggungjawab mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-ijtihad fil ibadah. Berdasarkan kepada hadis tadi juga memberi ingatan kepada kita bahawasanya al-ijtihad, bersungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat semasa berada pada 10 malam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang tak boleh nak tanding dah dia buat ibadat. Tetapi dalam bulan Ramadan ni cawak kotak, koho kuat, koho banyak dia melakukan ibadat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah pernah tengok Nabi ni semaya lama, qiyam lama. Siapa ke pecah tumit? Siapa pecah tumit? Nabi tanya, Aisyah tanya, kenapa kamu ni semaya lama-lama, berdiri lama-lama, buat ibadat lama-lama, siapa pecah tumit? Sedekatmu ni Allah Ta'ala jamin syurga, Allah Ta'ala ampun dosa-dosamu. Maka jawapan Nabi, afala akunu abdan syakura? Tak boleh ke aku ni jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini role model. Ini adalah orang panggil role model, menjadi tauladan kepada kita betapa menjadi kewajipan kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Lebih-lebih lagi hanya 10 malam terakhir sahaja. Nabi ni sepanjang masa, tapi kita paling kurang pun 10 malam terakhir ni kita cawak kotak sungguh-sungguh. Apatah lagi dengan amalan-amalan sunat. Dengan amalan-amalan sunat yang menjadi kelaziman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Ambo tengok segelintir daripada kalangan kita. Ambo melihat segelintir daripada kalangan kita, dia tak cara tentang solat sunat rawatib. Dia ambil remeh-temeh berkenaan dengan semaya sunat rawatib. Kerana apa? Kerana dia nak ambil fadilat berjemaah dalam semaya tarawih. Bagus. Semaya tarawih secara berjemaah ni bagus. Tetapi hak tak bagusnya, dia tak ambil berat tentang semaya sunat rawatib. Lebih-lebih lagi, selepas kita semaya isya secara berjemaah, orang lain pakat bangun belakang semaya sunat ba'diyah, dia tak bangun semaya sunat ba'diyah kerana dia nak tunggu semaya sunat jemaah tarawih. Tak betul. Sedangkan kita ngaji dalam kitab fiqh, Imam Nawawi sebut dalam kitab Muhazzab, Imam Nawawi sebut dalam kitab Mughni Muhtaj, Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', as-sunanu ar-ratibatu afdalu minat tarawih. Semaya sunat muakkad, semaya sunat rawatib adalah lebih afdal daripada semaya sunat tarawih. Li'anna an-nabiyya wazafa 'ala ar-ratibah duna tarawih. Kerana Nabi ni wazaba, sentiasa buat. Nabi ni jaga, sentiasa buat solat sunat rawatib ni berbanding dengan semaya tarawih. Jadi berijtihad, bersungguh-sungguh melakukan ibadat ni bukan semata-mata semaya tarawih secara berjemaah, tetapi kena jaga juga semaya sunat rawatib, hak kapit fardu, qabliyah dan juga ba'diyah ni adalah sunat al-muakkad yang selalu
dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semaya tarawih secara berjemaah ni jangan kita jadikan adat semata-mata, tetapi kita buat mengikut kefahaman, kita buat mengikut ilmu, mengikut apa yang dikenaki oleh agama kita. Qabliyah semaya kita, qabliyah sebelum semaya fardu kita semaya, ba'diyah selepas fardu kita semaya, lepas tu solat tarawih secara berjemaah. Itu yang lebih baik. Sebab itulah Nabi kata kita kena bersungguh-sungguh melakukan ibadat-ibadat, khususnya ibadat sunat, kerana fadilatnya sangat-sangat besar, sangat-sangat ditunggu-tunggu di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah hadirin hadirat muslimi dan juga muslimat yang dirahmati Allah, bayangkan kalau Allah Ta'ala letak Lailatul Qadr ini pada 10 awal Ramadan. Kalau Allah Ta'ala letak Lailatul Qadar ini di 10 awal Ramadan, pasti semua orang-orang yang berpuasa ni dia akan boleh kelebihan dan juga fadilat tersebut. Tetapi Allah Ta'ala letak di 10 akhir Ramadan, Allah Ta'ala sembunyikan bila tarikh dia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak bagi hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada orang yang betul-betul layak mendapat Lailatul Qadar, orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat. Maka sebab itulah Allah Ta'ala letak 10 akhir Ramadan dan Allah Ta'ala sembunyikan tarikh dia. Kerana inilah kemenangan, inilah kemenangan dan hadiah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang betul-betul berpuasa kerana Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, penghujung ayat tu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Lailatul Qadar ini bukannya layak untuk semua orang, tetapi hanya layak kepada allazina amanu, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat, bersungguh-sungguh jaga puasa dia. Sama ada berkaitan dengan orang panggil perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia juga jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Amo sebut di mana-mana, amo kata puasa ni bukan setakat kena jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan ataupun minum dengan sengaja disiari batal puasa dia, ataupun memasukkan ain ke dalam rongga yang terbuka batal puasa dia. Bukan setakat jaga tu saja, tetapi dia kena jaga juga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, iaitu disebut dalam kitab fiqh al-muhbitat. Gapo al-muhbitat? Ma tubtilu thawabus shaum, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Nabi sebut gapo? Al-ghibah, mengumpat. An-namimah, mengadu domba, batu api. Al-kazib, kecek pelawak. Ni antara perkara apabila kita buat menyebabkan kita tak ada pahala puasa, wal-iyazabillahi min zalik. Sama juga dengan semaya. Semaya ada perkara-perkara yang membatalkan semaya, ada perkara-perkara yang membatalkan pahala semaya. Sama juga. Mak bercakap ketika mana semaya, menggerakkan dua anggota besar berturut-turut, menggerakkan 3 kali anggota besar berturut-turut, batal semaya dia. Ada najis di kain dia, ada najis di tubuh dia, batal semaya dia. Ada juga perkara-perkara yang membatalkan pahala semaya. Bagaimana? Dalam kitab fiqh dulu-dulu, dia buat contoh orang semaya memakai pakaian yang dicuri. Dia nak semaya, pakaian dia kotor, dia pergi curi pakaian orang, dia pakai dia. Semaya dia sah sebab menutup aurat.
tapi tak ada pahala. Pergi cari pakaian pasar raya mana-mana curi, pakai untuk semaya dia sah, tapi tak ada pahala di sisi Allah. Tu contoh dalam kitab fiqh dulu. Maka kita ambil, orang panggil ambil ibarat kitab tu, bahawasanya hak tak boleh pahala ni, di tubuh dia adanya perkara-perkara haram. Dia semaya, di tubuh dia ni ada perkara-perkara haram, maka tak ada pahala puasa. Sebagai contoh, orang lelaki, orang jantan, maaf lah mau nak sebut. Kalau kita semaya, kita pakai rata tangan, kita pakai rata tekuk, maka semaya kita sah tapi tak ada pahala. Kerana apa? Kerana kita telah memiliki perhiasan wanita. Kita telah memakai perhiasan wanita yang mana hukumnya haram. Bila kita semaya, kita pakai bengkel, kita pakai rata tekuk, maka semaya kita sah tapi tak ada pahala. Tu ibarat ambo boleh royak. Sebab samalah dengan puasa tadi. Nak royaknya dalam perkara ibadat ni bukan semata-mata kena jaga masalah batal tidak batal, tapi kena jaga juga dalam masalah nak dapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, Allah Taala juga nak bagi kelebihan kepada kita pada 10 akhir Ramadan ini, iaitu Lailatul Qadr. Sebagaimana khutbah yang kita sama-sama dengar tadi, banyaklah kelebihan-kelebihan Lailatul Qadar ini yang telah dihuraikan oleh khatib kita sebentar tadi dalam surah yang selalu kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai ke akhir. Terlalu banyak kelebihan-kelebihan dan juga fadilat-fadilat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Para ulama mereka telah bahas, mereka telah sebut di dalam kitab-kitab fiqh mereka tentang malam-malam yang mungkin berlakunya Lailatul Qadar. Banyak pendapat-pendapat daripada para ulama menyebut tentang beberapa malam yang mana mereka berpandangan, mereka berijtihad pada malam itu berlakunya Lailatul Qadar. Yang kita tahu, yang kita maklum, iaitu pada malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil pula banyak pendapat-pendapat, tetapi yang paling masyhurnya adalah 27 Ramadan. Ni pendapat yang masyhur, iaitu 27 Ramadan. Walau bagaimanapun ada juga pendapat-pendapat lain hak kuat-kuat. Ada 21 Ramadan, ada 23 Ramadan, ada 29 Ramadan, hak 27 Ramadan. Bahkan ada pendapat ulama kata berlaku pada malam bukan ganjil. Genap pun berlaku juga Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya, kita tak usah pilih lah malam mana-mana untuk kita bersungguh-sungguh, untuk kita cawak kotak, kita ambil belakang. 10 malam akhir Ramadan ni kita ambil belakang, tak kira lah ganjil ke tidak ganjil ke, kita ambil belakang kerana kita bimbang, takut-takut Allah Ta'ala bui malam hak kita tak bersungguh tu adalah malam Lailatul Qadar. Maka menangislah kita, mengalir air matalah kita, kerana kita terlepas 1000 bulan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita free-free. Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang bersungguh-sungguh ni free, tak kena bayar sekurang. Maka bersungguhlah kita 10 akhir Ramadan ini agar kita mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Maka amba nak ingatkan juga, apabila berakhirnya Ramadan, maka kita kena ingat juga bahawasanya amalan-amalan hak kita buat di dalam bulan Ramadan ini janganlah berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Habis Ramadan pakai tak ada ke satu dah. Habis Ramadan pakai tak ada ke satu dah. Masuk bulan Syawal, masuk bulan-bulan lain, tak ada dah. Sebagaimana hak kita buat di dalam bulan Ramadan. Kita bila melakukan ibadat dalam bulan Ramadan ini bukan kerana bulan Ramadan semata-mata, tetapi kita melakukan ibadat kerana Allah. Kita buat ibadat ni kerana Allah.
bukan semata-mata nak mendapatkan kelebihan di dalam bulan Ramadan, tetapi kerana tanggungjawab kita, kewajipan kita, Allah Ta'ala suruh kita buat. Maka berakhirnya Ramadan, kita kena kekalkan ibadat-ibadat kita tadi. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia menulis dalam satu kitab dia, dia kata gapo? Apabila seseorang melakukan ibadat wa faragha minha, dia sesal melakukan ibadat-ibadat tersebut, fa alamatu qabuliha ay yasilaha bi ta'atin ukhra. Apabila dia sesal melakukan sesuatu ibadat, satu-satu ibadat, maka tanda Allah Ta'ala terima amalan-amalan dia tu, dia melakukan semula amalan-amalan tadi, walaupun amalan tu sudah selesai. Buat dalam bulan Ramadan, baca Qurannya, qiyamnya, semaya sunatnya, bergapo, maka bulan lain pun dia buat juga. Dia semaya juga, dia baca Quran juga. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan-amalan yang dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Wa alamatu raddiha, dia tanda-tanda amalan dia Allah Ta'ala tolak, iaitu dia melakukan amalan-amalan maksiat. Sesal dalam bulan Ramadan, juruh molek dari dia ni, masuk bulan-bulan yang lain, dia tinggal belaka. Dia tak buat belaka. Maka wal'iyazabillahi min zalik, maka itulah tanda-tanda amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Ramadan ini bulan yang terbaik untuk kita buat amal ibadat, untuk kita tambah amal ibadat. Selepas pada tu kita boleh istiqamah, boleh istimrar melakukan amal ibadat kita dengan baca Qurannya, dengan sedekahnya, macam-macam kelebihan yang Allah Ta'ala tunggu, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita, Allah Ta'ala menerima Ramadan kita. Biar kita puas hati, biar kita puas hati dengan Ramadan kita ni. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini, dengan rahmat daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga kerana amalan-amalan yang kita buat di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, dia setiap daripada kamu kena tengok amalan-amalan yang kamu lakukan sebelum ini, boleh menjadi bekalan kepada kamu di akhirat kelak. Kita pastikan amalan-amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan ini berkualiti, berkuantiti yang banyak. Barulah Allah Ta'ala tengok dengan kesungguhan kita, dengan kesedaran kita, dengan cawak kota kita 10 akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala jadikan amalan tersebut sebagai bekalan kita menuju dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah sekadar tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima Ramadan kita wa tasallamuhu minna mutaqabbala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.